Reflux acid, bila ia bukan masalah ringan lagi. Korang makan, lepas tu rasa pedih dekat dada. Asid rasa masam keluar ikut kerongkong ni, esophagus, kerongkong. Korang assume, gastrik je. Tapi kalau ia berlaku tiap-tiap minggu, ia dah bukan gastrik biasa. Itu adalah acid reflux. Acid reflux berlaku bila valve antara perut dan esophagus jadi lemah. Asid yang patutnya duduk dalam perut saja, dia naik ke atas. Setiap kali ia naik, dia bakar dinding esophagus tu, sedikit demi sedikit. Ramai assume sekali-sekala je, okey, telan ubat ino atau antacid, lega. Tu je. Tapi inilah masalah. Kalau ia berlaku berulang kali, untuk berbulan atau bertahun-tahun, kerongkong ni atau esophagus korang ni lama-lama akan berubah. Reflux yang kronik boleh menyebabkan satu condition yang dipanggil Barrett's esophagitis atau Barrett's esophagus. Perubahan dalam sel esophagus yang meningkatkan risiko untuk menjadi kanser. Tanda reflux korang dah bukan masalah ringan. Berlaku 2 kali seminggu atau lebih, susah nak telan, berat badan susut tanpa sebab, berdarah atau najis hitam, sakit dada yang teruk bukan macam pedih biasa. Reflux sekali-sekala normal, tapi reflux setiap hari bukan normal. Kalau dah berlaku berbulan-bulan, cakaplah dengan doktor. Ujian gastroskopi boleh tunjuk apa yang berlaku dalam kerongkong dan esophagus. Dari situ, kita dapat membuat plan untuk rawatan.